Kau bini orang, kau tak rasa malu ke dengan diri kau? Kalau kau tak boleh malu dengan diri kau malu sikit dengan suami kau. Kalau kau tak boleh malu dengan suami kau malu dia sikit dengan anak kau. Anak kau dah 6 orang, 6 orang. Berdengung atas papan, jadi 6 orang, bang. Faham tak? Jadi, kenapa aku marah? Walaupun kau buat benda yang betul kadang sekalipun, tapi suasana tu akan jadi haram, kau tahu tak? Kenapa akak pergi bawa jantan-jantan yang akak baru mencintai? Sedangkan jantan yang sakit dekat rumah tu, yang setia menanti, badan sakit pun sebab nak penuhkan tanggungjawab dekat rumah. Jadi bila akak nak merawat dengan saya, kalau boleh, janganlah bawa jantan sundal. Walaupun jantan tu baik keadaan sekalipun, tapi kalau dia dah bersama dengan bini orang, saya bagi jantan sundal lah. Kenapa kak? Saya tahu akak tergantung bab batin. Tapi janganlah sampai satu tahap jadi bodoh macam ni tau. Faham tak? Saya kenal suami akak. Kenapa kata, Dam, boleh tak kita nak merawat? Aku fikir nak merawat bukan ke akak ni laki dia kena stroke. Sebab saya tahu laki akak tak boleh berjalan. Tak apa dah, laki akak dah okey dah. Sekali kau bawa, akak kata, asal buka lain kak? Ini Pak Awak akak. Alah, Adam tolong adjust sikit. Hari tu akak dah test drive, okey dah. Lepas tu dia rasa macam tak ngam lah lepas dah 6 bulan ni. Lepas tu bila nak bersama, dia rasa macam tak nak bangun. Akak cakap tentang siapa ni sekarang? Suami akak ke? Yang jantan yang baru ni? Ni dah kahwin ke belum ni? Belum. Ini dalam suasana kalau laki akak mati, inilah contoh yang terbaik. Dia cakap lebih kurang macam tu lah. Sebab otak dah haus ni. Itu sebab aku kata, perempuan ni bila dah tergantung batin ni, dia kadang waras tu dia susah sikit. Ada perempuan, dia boleh lempiaskan keadaan diri sendiri. Ada pandai guna jari, ada pandai guna kelik dia sendiri. Ada pandai guna mainan. Itu cara nak melempiaskan diri dia. Walaupun dia beronani keadaan sekalipun, tapi dia tak pergi main laki lain. Faham tak? Jadi macam betina bodoh ni, saya minta maaf cakap memang kita panggil betina bodoh je. Kenapa kau nak macam ni? Laki kau mentang-mentang kena stroke kat rumah, meleleh air liur, badan dia tak larat. Dulu, dia sihat. Bila dia bersihat dan bekerja, cari rezeki, dia accident, badan terlantar. Bila dah sakit, engkau melata. Hari tu akak cakap apa dengan saya? Tak pedam laki akak walaupun dia punya batang tak naik, dia pancuk awal ke, akak tak kisah, akak terima. Akak pernah tak mengadu masalah akak ni bila bersama? Tak pernah. Saya tak nak kecilkan hati suami. Tak apalah, saya terima seadanya. Sedangkan kau tergantung dengan suasana. Nampak tak? Tu sebab orang lama kata, bini yang paling bagus, bini yang banyak bebel. Bini yang kurang bagus ni, burung merbuk dapat dedak. Angguk je. Sama juga macam diri kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang jenis kita salah ke kita betul, dia diam. Tak apa, aku tak kisah. Tak apa, aku tak kisah. Sampai kau tak ada batas untuk buat pilihan yang terbaik. Kalau kau dapat kawan, geng, ni salah geng, tak bagus macam ni. Jadi kita sebagai kawan, kita nasihat ni tak bagus macam ni okey. Dia akan lebih baik hubungan tu. Sama juga macam bini. Tu sebab orang kata kalau bini macam burung merbuk dapat dedak, tak apa bang, abang tak naik tak kisah. Abang punya pancuk awal tak kisah. Sedangkan dia ada anak 6 orang. Tu saya kata kadang anak ramai sekalipun tak menanda batin dia baik. Faham tak? Masana saya cakap. Tu sebab macam perempuan ni kenapa dia sampai sanggup ambil jantan lain, dia main dekat luar, datang sini nak rawat, nak kasih batang dia, kasih lagi okey supaya dia dapat satu kepuasan dia. Sedangkan suami dia kat rumah kena stroke. Dia kata akak anak 6 orang tak puas ke? Tak puas dah, masuk termuntah. Akak subuh, laki akak umur berapa? Jadilah. Nampak tak? Kadang permainan tu satu kepuasan. Kalau kita ibarat kita masak dekat rumah, kita makan nasi, betul. Tapi adakah kita rasa kepuasan dekat situ? Sama juga macam akak ni. Akak anak dah 6 orang, masih tak puas ke lagi batin? Tak puas, nampak? Sebab itu batin tu keperluan. Nampak tak? Jadi kalau akak datang sini nak merawat, kalau boleh, buatlah satu benda yang halal kak. Kalau benda pun benda bagus keadaan sekalipun, tapi kalau suasana tu dah lari dengan keadaan, dia akan jadi sundal dengan keadaan. Faham tak? Faham tak faham? Jadi batin akak ni untuk suami akak untuk akak. Janganlah akak pergi gadaikan maruah untuk jantan lain. Jantan lain akan ambil kesempatan. Faham tak? Jadi bila contoh akak tergantung batin, janganlah macam mengemis dengan keadaan. Walaupun akak tak tujukan dekat suami akak, janganlah tulis dekat status, hari ni lapar lah. Teringin nak rasa lauk-lauk lain. Jadi bila kau tulis dekat status ke dekat Facebook ni, kau akan nampak yang kau ni tengah sangap. Walaupun kau berkias-kias, saya tak cakap ni dekat suami awak, saya tak cakap suami dengan suami saya. Ni saya cakap orang lain. Lelaki ni, dia ada otak atau boleh manipulasi dengan keadaan. Ni dia cakap suami dia ke? Tak ada mungkin. Ni mesti tentang dia tengah haus ni. Jadi bila akak ada masalah batin, ada masalah dengan suasana, kalau akak punya batin tu tak boleh nak keluar, tergantung, suami pula sakit, akak gunakanlah seapa yang seadanya, jari ke, pakai mainan ke, tak salah kak, tak salah. Sebab akak nak jagakan kehormatan nonok ni kak, daripada bagi jantan lain. Faham tak? Jangan bila kata suami kena stroke, pergi ambil jantan lain, datang sini buat urut batin. Semata-mata nak kasih jantan tu okey, untuk akak puas, kasih lagi okey nafsu. Apa punya betina kak? Itu sebab orang kata, abang, sebenarnya bini kalau membebel dekat rumah tu bagus tau sebenarnya.
Dia dapat lempiaskan, keluarkan apa yang dia tak puas hati dengan abang. Tapi kalau dapat bini yang jenis senyap je, bini aku tak kisah batang pancuk awal ke kuning tak naik, tak kisah, dia tak kisah pun. Engkau rasa macam okey kan? Tapi suasana tu akan jahanam dengan kau kemudian hari. Tapi kalau bini tu jenis, abang apa ni bang, carilah lebih sikit, kasih power sikit bang. Jadi bila bini tu bagi tahu apa kelemahan suami, walaupun suami tu kata ego kadang sekalipun, lama-lama suami tu akan termasuk dekat kepala. Itulah bini aku tak cukup ni, itulah aku kena perbaiki. Bini aku asyik bising pasal batin. Pasal batin, cuma tu tak cukup. Ini tak puas hati, ini tak puas hati, ini tak kena. Aku kena perbaiki ni. Daripada kata-kata bini tu akan masuk dekat kepala. Kalau 1 hari, 2 hari, 40 hari, jadi batu kat kepala kau, tahu tak? Lama-lama lelaki tu boleh bentuk tak perangai dia. Ada bini pula, diam je. Tak apa bang, tak kisah. Tapi dekat belakang mengemis. Macam ni lah mengemis. Oh, bila suami dah kena stroke, masa ni lah nak ambil peluang. Itu sebab kalau bini dekat rumah membebel tu bagus, dia boleh perbaiki diri kita. Tapi kalau bini macam bau merbuk dapat dedak, jadi macam ni lah. Depan suami pijak babi tak mati, belakang suami babi disondolkan.